Ada hadis Nabi menyebut, raja yang adil, raja yang telus selepas kematian Al-Mahdi, selepas wafat Nabi Isa, inilah raja terakhir yang adil, iaitu daripada Al-Qahtani. Dialah disebut sebagai Raja Al-Qahtani. Inilah khalifah Allah yang ke-12 mengikut pandangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikutip daripada kata-kata sahabat Abdullah, anak kepada sahabat Amru bin Al-As, Abdullah bin Amru bin Al-As. Jadi yang sebenar hadis Rasulullah sebut akan datang selepas kewafatan beliau 12 orang khalifah, bukan 12 orang imam. Yang didakwa oleh orang Syiah 12 orang imam. Nabi tak pernah sebut dengan perkataan 12 orang imam, tetapi Rasulullah sebut dengan 12 orang khalifah. Dan pendapat Ibnu Hajar saya kemukakan. Ni pendapat Ibnu Hajar. Khalifah yang pertama ialah sahabat Nabi lah, Sayyidina Abdullah bin Utsman bin Amru bin Amir. Siapa? Khalifah pertama Sayyidina Abdullah bin Utsman bin Amru bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad At-Taimi. Itulah nama sebenar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bila sebut nama Abdullah bin Utsman, tak ada seorang pun kenal. Bila sebut Abu Bakar As-Siddiq, tahu. Abu Bakar tu gelaran dia. Nama betul dia Abdullah bin Utsman. Ataupun orang sebut Abdullah bin Quhafah. Quhafah tu gelaran bapak dia. Mana nama bapak dia Utsman, gelaran dia Quhafah. Okey. Yang kedua ialah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Khalifah ketiga Sayyidina Utsman bin Affan. Khalifah yang keempat Sayyidina Haidar. Haidar nama betul Sayyidina Ali. Baru Nabi letak Sayyidina Ali. Baik, yang kelima ialah anak Sayyidina Ali yang pernah jadi khalifah, Sayyidina Hasan bin Ali. Husain tak sempat jadi, mati terbunuh di Karbala. Sahabat Nabi, pemegang destinasi pula, otoriti monarki yang pertama dalam sejarah, khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, ialah yang keenam. Yang ketujuh ialah sahabat yang terlibat dalam perang Harran menentang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Itulah dia sahabat Abdullah bin Az-Zubair. Sahabat Abdullah bin Az-Zubair adalah khalifah yang ketujuh. Khalifah yang ke-8 mengikut perkiraan Ibnu Hajar ialah cicit kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz nombor 8. Nombor 9, orang yang membuka kota Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih yang ke-9. Yang ke-10 ialah pemegang bendera Panji Hitam, Syuaib bin Saleh At-Tamimi. Nombor 11 barulah Imamul Mahdi. Imam Mahdi nombor 11, mati Imam Mahdi yang terakhir itulah di penghujung filem Lord of the Ring, Sultan Al-Qahtani. Sultan terakhir. Lepas dia mati, haru biru dah umat Islam. Tak kenal agama, tak kenal syariat, tak kenal Tuhan. Dialah khalifah dan pemimpin, raja terakhir yang adil dan telus. Wal jamaah. Antaranya yang pernah sampai ke tangan kita hari ini hampir 63 buah kitab yang diketahui, yang dicetak, yang dapat dibeli, yang dapat dibaca, yang dapat dinikmati ilmu dia. Tetapi di luar pengetahuan kita mungkin masih banyak kitab-kitab yang tidak sampai ke tangan kita, yang menceritakan tentang kehadiran dan kedatangan Imam Mahdi, baik ulasan mereka itu secara umum atau ulasan mereka secara khusus tentang sifat-sifat, tentang kita kata perangai-perangai, tentang perilaku-perilaku, tentang keadaan-keadaan menjurus kepada Imam Al-Mahdi. Antaranya saya akan sebutkan beberapa nama ulama dan kitab karangan mereka tentang periwayatan tersebut. Antara yang paling besar ialah selepas Al-Quran kita ada ulama-ulama hadis kan? Ulama-ulama hadis. Baik. Yang pertama ialah Imam Bukhari. Semua orang kenal Imam Bukhari. Dalam kitab Imam Bukhari yang disebut sebagai Sahih Al-Bukhari, di dalam satu tajuk iaitu kitab Bad'ul Khalqi wa Nuzuli Isa alaihi salam, dalam jilid yang keempat. Jadi dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Bad'ul Khalq wa Nuzuli Isa alaihi salam jilid keempat ada meriwayatkan hadis tentang Imam Mahdi. Yang kedua Imam Muslim.
Imam Muslim, imam yang sinonim dengan kitab karangan dia Sahih Muslim. Boleh kita buka jilid 1, boleh buka jilid 2, bab nuzuli Isa alaihi salam, bab yang ke-18. Jadi ada 2 jilid. Bab 18 jilid 1, bab 18 jilid 2 ada meriwayatkan tentang hadis kedatangan Imam Mahdi. Imam yang ketiga ialah imam hadis, iaitu Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud, kitab dia ialah Sunan Abu Dawud. Boleh buka jilid yang kedua, jilid yang ketiga, jilid yang kelima. Ada dalam 3 jilid tersebut perihal hadis Imam Mahdi. Seterusnya Imam At-Tirmizi yang terkenal dengan kitab Sunan, iaitu Sunan At-Tirmizi. Di dalam kitab Sunan dia boleh buka jilid kedua, boleh buka jilid ke-9. Banyak hadis yang memperihalkan tentang Imam Mahdi. Seterusnya Imam Ibnu Majah yang terkenal dengan kitab hadis dia Sunan Ibnu Majah, boleh buka kitab jilid yang kedua. Ada hadis memperihalkan tentang Imam Mahdi. Begitu juga dengan seorang imam, salah seorang imam mazhab yang cukup terkenal dan berkepakaran serta berkemahiran dalam bidang hadis, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dia ada satu kitab hadis yang bernama Musnad Ibnu Hanbal. Boleh buka jilid pertama dan jilid ketiga, ada hadis tentang kedatangan Imam Al-Mahdi. Yang ketujuh, kita boleh rujuk kitab Imam An-Nasai, salah seorang imam hadis, iaitu Sunan An-Nasai jilid kedua, ada berita tentang kedatangan Imam Mahdi. Imam yang ke-8 iaitu Imam Al-Hakim, salah seorang ulama besar hadis, Mustadrak ala Sahihaini. Dialah ulama hadis yang menyaring kembali hadis-hadis sahih daripada Bukhari dan Muslim, lalu menamakannya sebagai Al-Mustadrak ala Sahihaini. Boleh buka Mustadrak ala Sahihaini jilid yang ke-4, ada hadis pasal Imam Mahdi. Begitu juga yang ke-9, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kitabnya Sawa'iqul Mukhriqah, khusus tentang Imam Mahdi. Yang ke-10 juga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdiyil Muntazar, juga kitab yang khusus saja-saja pasal Imam Mahdi. Begitu juga imam yang ke-11, Imam Ibnu Tawus dengan kitab dia Al-Malahim wal Fitan. Imam yang ke-12, Imam Tabarani, ulama besar hadis, kitab dia Al-Ma'jam. Yang ketiga, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah bagi Sahih Bukhari, Fathul Bari, jilid yang ke-7. Begitu juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga yang nombor 19, Tahzibus Sabit, jilid ke-9. Yang ke-20 juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab dia Nuzhatun Nazar. Nak lagi yang ke-16, Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Nak lagi Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Jami'us Saghir, Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Alamatil Qiyamah. Begitu juga dengan Imam Ibnu Asakir, seorang tokoh sejarah dan sirah, iaitu Tarikh Ibnu Asakir jilid ke-4, ada kisah Imam Mahdi. Salah seorang tokoh tafsir, Imam Tabari, yang terkenal dengan tafsir Tabari, juga pengarang kitab sejarah dan sirah Tarikh Umam wal Muluk, atau dikenali Tarikh Tabari. Buka jilid yang ke-7. Nak lagi kah? Nak lagi tak payah dah tak? Jadi ada 63. Ini adalah nama-nama ulama besar. Sebahagian besar adalah beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana hasil karya mereka ni, kalau yang ulama dalam bidang hadis, mereka telah meletakkan bab-bab dan topik tertentu di dalam kitab hadis mereka tentang kedatangan Imam Al-Mahdi. Jadi ulama-ulama yang terkemudian daripada mereka seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Suyuti, Imam Abu Nu'aim, Imam Hamad, mereka meletakkan satu kitab secara khusus tentang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam sebelum ni tentang kedatangan Al-Mahdi.
Baki lagi menjadi kita yang rendah ilmu, macam saya. Yang rendah ilmu macam kita semua. Yang cetek tak tahu apa, jadi untuk kita dapatkan maklumat, jadi saya dah sertakan antara nama-nama ulama dan kitab-kitab mereka yang boleh kita rujuk pada bila-bila masa sahaja. Kalau kita ada masa cari, kita ada masa belajar, kita ada masa talaki, kita ada masa fahamkan hadis-hadis tersebut. Jadi ini yang membawa kita kepada topik ataupun bab yang kedua. Sekarang saya nak berpindah kepada topik ataupun bab yang ketiga, iaitu sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Rasulullah, siapakah di antara mereka yang meriwayatkan hadis-hadis berkenaan kedatangan Al-Mahdi. Jadi ramai-ramai sahabat Nabi, ramai-ramai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, berapa ramai dan siapakah antara mereka yang meriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi semasa hayat dan hidup Nabi tentang kedatangan Al-Mahdi. Antaranya yang disaring dan dihuraikan oleh ulama-ulama sirah, ulama-ulama sejarah dan begitu juga ulama hadis. Hampir ada 44 orang sahabat Nabi. 44 orang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis-hadis mengenai berita kedatangan Al-Mahdi. Jadi siapakah mereka? Ada ulama-ulama yang mengatakan termasuk mereka ialah ulama-ulama yang dijamin masuk syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi, ada sahabat-sahabat yang setia dengan Nabi, ada sahabat-sahabat yang senior dengan Nabi, ada sahabat-sahabat yang jarang bertemu dengan Nabi tetapi juga mampu mengambil dan meriwayatkan hadis tertentu berkenaan dengan kisah kedatangan Al-Mahdi. Antara yang disebutkan sebilangan besar daripada 44 orang tersebut, saya sebutkan malam ni, antaranya ialah 4 orang Ummul Mukminin. Bila sebut Ummul Mukminin merujuk kepada isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa salah seorang ataupun 4 orang isteri Nabi yang riwayat hadis tentang Mahdi? Yang pertama ialah isteri Nabi yang paling dikasihi dan disayangi, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan hadis tentang Al-Mahdi. Yang kedua Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Yang ketiga Ummul Mukminin Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Yang keempat iaitu Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu taala anha. Jadi di kalangan isteri Rasulullah ada Aisyah, ada Ummu Habibah, ada Ummu Salamah, ada Maimunah, 4 orang. Di kalangan sahabat-sahabat Nabi hak dijamin masuk syurga, adanya hadis diriwayatkan daripada Uthman bin Affan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh sepupu dan menantu Rasulullah sendiri, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Ada juga sahabat yang bernama Sayyidina Ali Al-Hilali radhiyallahu taala anhu. Jadi sebahagian besar ada 6 orang sahabat yang meriwayatkan hadis Al-Mahdi yang dimulakan dengan nama Abdullah. 6 orang sahabat Nabi yang riwayat hadis Al-Mahdi yang dimulakan dengan nama Abdullah. Mesti sahabat hak masyhur dah. Yang pertama Abdullah bin Abbas, yang kedua Abdullah bin Umar, yang ketiga Abdullah bin Mas'ud, yang keempat Abdullah bin Amru bin Al-As, yang kelima Abdullah bin Al-Haris, yang keenam Abdullah bin Hausib. Abdullah ibnu Abbas pupu Nabi. Abdullah ibnu Mas'ud orang yang jaga kayu sugi Nabi. Abdullah bin Umar anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Abdullah bin Amru ialah anak kepada sahabat Amru bin Al-As. Abdullah bin Hausib ialah sahabat yang jarang kita dengar. Abdullah Al-Hausib satu, Abdullah bin Al-Haris juga sahabat yang jarang kita dengar. Jadi ada 6 orang sahabat yang dimulakan dengan nama Abdullah.
Seterusnya ada 5 orang sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Mahdi yang dimulakan nama dengan Abu. 5 orang sahabat yang dimulakan nama dengan Abu. Yang pertama periwayat hadis paling banyak Abu Hurairah. Yang kedua Abu Ayyub Al-Ansari. Yang ketiga Abu Sa'id Al-Khudri. Yang keempat Abu Umamah Al-Bahili. Yang kelima Abu Tufail radhiyallahu ta'ala anhuma. Ada Abu Hurairah, ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Abu Ayyub Al-Ansari, ada Abu Umamah Al-Bahili, dan ada Abu Tufail. Hak nama Abdullah ada 6, hak mula dengan Abu ada 5. Hak mula dengan nama Jabir ada 4. Hak mula dengan nama Jabir ada 4. Yang pertama Jabir bin Abdullah, yang kedua Jabir bin Samurrah, yang ketiga Jabir bin Tabligh, dan yang keempat Jabir bin Majdi As-Sadafi. Jabir bin Majdi As-Sadafi, ada 4 orang yang mula dengan nama Jabir. Dan yang dimulakan dengan nama Amru ada 3 orang. Yang dimulakan dengan nama Amru ada 3 orang, iaitu Amru bin Al-As, bapa kepada Abdullah bin Amru tadi. Yang kedua ialah Amru bin Nufair, dan yang ketiga ialah Amru bin Murrah Al-Juhani. Jadi ada 3 sahabat yang nama Amru. Seterusnya sahabat hak biasa-biasalah, hak perseorangan. Sayyidina Huzaifah bin Al-Yaman, Sayyidina Ammar bin Yasir, Sayyidina Buraidah, Sayyidina Sauban, Sayyidina Salman Al-Farisi, Sayyidina Zubair bin Al-Awwam, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, Sayyidina Tamim Ad-Dari, Sayyidina Qais bin Ahnaf, dan seumpama dengannya. Jadi bila gabung-gabung semua tu berjumlah berapa orang? 44 orang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi waktu dia hidup dengan Nabi, mendengar sendiri perkataan itu dengan telinga mereka dan meyakini dengan hati, jiwa dan perasaan mereka, akhirnya diriwayatkan kepada sahabat-sahabat, para tabi'in, dan seterusnya hadis itu sampai pada kita hari ini. Jadi bila dalam banyak-banyak hadis tu kita kembali kepada bab yang awal tadi, sebagaimana Imam Ibn Qayyim kata, dalam banyak-banyak hadis tu terbahagi kepada 4 jenis hadis tadi kan. Sama ada dia sahih, dia hasan, dia gharib, ataupun dia dhaif. Baki lagi sahabat-sahabat ni kemudian menuturkan hadis-hadis ni kepada umat-umat selepas mereka. Bila sebut umat selepas sahabat, dia dipanggil tabi'in. Antara 5 tabi'in besar yang meriwayatkan hadis-hadis Imam Mahdi tapi secara mursal, ada 5 orang. Yang pertama ialah Sa'id ibnu Musayyab. Pernah dengar nama ni? Sa'id ibnu Musayyab ni bukan orang lain, dia ni menantu Abu Hurairah. Tabi'in yang nama Sa'id bin Musayyab ni menantu kepada sahabat Abu Hurairah seorang. Yang kedua ialah imam besar di Basrah yang juga terkenal sebagai ahli sufi pertama, iaitu Imam Hasan Al-Basri. Yang ketiga Imam Qatadah. Yang keempat Imam Muammar, dan yang kelima Imam Syahar bin Hawsab. Tu ada 5. Sa'id bin Musayyab, yang kedua Imam Hasan Basri, yang ketiga Imam Qatadah, yang keempat Imam Muammar, yang kelima Imam Syahar bin Hawsab. Jadi inilah 5 orang tabi'in yang meriwayatkan hadis mengenai kedatangan Imam Mahdi secara mursal. Jadi kalau kita nak tengok periwayatan tersebut, jelas sampai kepada kita periwayatan daripada sahabat yang jumlah 44 ini. Ada di antara mereka yang cuma menerima 1 hadis daripada Nabi. Ada di antara sahabat yang menerima 2 hadis daripada Nabi. Ada di kalangan sahabat yang menerima 3 hadis daripada Nabi. Ada juga di kalangan sahabat yang menerima lebih daripada 3 hadis daripada Nabi berkenaan dengan Imam Mahdi. Dengan kata yang lain, jelas dan banyaknya periwayatan dan jalan-jalan rawi ini, sesungguhnya tahap penerimaan hadis kita tentang kedatangan dan pemberitaan munculnya Imam Mahdi adalah pada darjat mutawatir mutlak.
Memang tak boleh dinafi, memang tak boleh diingkari. Memang hadis ni mutawatir. Sama ada dia 4 jenis tadi pun, hak dhaif dengan gharib tu dia jadi kuat. Disebabkan terlampau banyaknya jalan periwayatan dan para perawi yang meriwayatkan tentang hadis ini. Baik, boleh faham tak setakat ni? Hak nama tu tak payah hafal lah. Itu saya nak sebut saja sebagai pengetahuan. Baik, kita pi kepada topik dan bab yang terakhir malam ni. Saya nak sebut 4 bab saja. Muqaddimah, ulama dan kitab dia, sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis, dan yang terakhir topik malam ni, bab malam ni ialah hukum mengingkari kedatangan Imam Al-Mahdi. Apakah hukum bagi orang yang ingkar tentang kedatangan Imam Al-Mahdi? Baik, ulama-ulama bersepakat dalam menentukan hal yang disebutkan bagi tajuk, bagi topik ini. Hukum orang yang ingkar kedatangan Imam Mahdi terbahagi kepada 2 jenis. Terbahagi 2 jenis. Dengar betul-betul. Yang pertama, ada satu grup, ada satu kumpulan yang mereka ni hanya mengingkari hadis-hadis yang datang tentang pemberitaan kedatangan Imam Al-Mahdi. Marilah hadis sahih ke, marilah hadis hasan ke, marilah hadis gharib ke, marilah hadis dhaif sekalipun, aku ni tak mau percaya, aku ni tak mau membenarkan hadis-hadis yang diriwayatkan tentang kedatangan Imam Mahdi. Ni hak dia tolak. Satu grup ni hadis saja dia tolak. Tetapi hak yang kedua ni, dia menolak bukan dalam konteks hadis. Dia menolak batang tubuh terus. Maksudnya dia menolak di akhir zaman nanti akan datang seorang manusia, seorang individu, seorang personality, seorang figure daripada kalangan kaum kerabat Nabi yang namanya Imam Mahdi. Hak pertama tu ingkar dari sudut hadis. Hak kumpulan yang kedua, konteks ingkar dia memang tak percaya terus. Tak ada Imam Mahdi yang akan muncul, tak ada Imam Mahdi yang akan mai di akhir zaman nanti. Jadi, ada sesetengah orang, dia hanya menolak salah satu. Tetapi dalam konteks Imam Mahdi, dia tak boleh jadi menolak dua-dua. Maksud saya macam ni. Kalau kita ada satu benda yang saya namakan A, ada satu benda yang saya namakan B. Ada orang boleh terima A, dia tak mau terima B. Ada orang dia boleh terima B, dia tak mau terima A. Ada orang boleh terima dua-dua, ada orang tak boleh terima dua-dua. Tapi dalam konteks yang pertama dan kedua, saya suka A, tak suka B, saya suka B, tak suka A, hak ni tak boleh berlaku dalam konteks Imam Mahdi. Tengok betul-betul ya. Grup yang pertama, mungkin boleh jadi orang tu hanya dia tak percaya pada hadis. Aku tak percaya pada hadis-hadis yang diriwayatkan tentang Imam Mahdi. Tapi hak konteks kedua aku percaya satu masa di akhir zaman akan ada Imam Mahdi. Hak ni boleh berlaku. Tetapi kalau kita nak buat terbalik tadi, aku percaya pada hadis tapi aku tak percaya Imam Mahdi mai, dia jadi macam tak berapa logik. Betul tak? Dia nak percaya hadis saja. Hadis percaya. Tapi orang hak nak mai tak percaya ni payah dia nak buat macam konteks hak AB tadi. Kalau setakat tak percaya hadis, Imam Mahdi yang betul bertubuh fizikal tu mai, boleh terima lagi. Tapi kalau percaya hadis tapi tak percaya orang nak mai, orang kata apa tu? Tak masuk akal lah. Hadis dia hang percaya, tapi dia nak mai hang tak percaya. Dia tak boleh. Yang kita nak percaya dua-dua. Hadis tentang kedatangan dia pun kita percaya, kedatangan dia di akhir zaman pun kita percaya. Tetapi hak tak bolehnya apa je? Hadis pun tak percaya, Imam Mahdi pun tak tahu ke mana. Baik. Hukuman di sini ialah saya nak bawa satu riwayat. Kita pi kepada bab yang pertama tadi. Saya sebut salah seorang imam yang menulis kitab tentang kehadiran Imam Mahdi ni, nama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab dia Sawa'iqul Mukhriqah. Kitab dia yang kedua, Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdiyil Muntazar. Kita nak rujuk kepada kitab hak nombor 2, Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdiyil Muntazar.
Dalam kitab tu dia bawa satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Iskafi. Dia ambil riwayat salah seorang nama periwayat Abu Bakar Al-Iskafi dalam kitab Abu Bakar tadi yang bernama Fawaidul Akhbar. Jadi dia ambil hadis tersebut dan saya nak bentang hadis tersebut malam ni untuk kita melestarikan hukuman bagi orang yang mengingkari kedatangan Imam Mahdi. Jadi secara bahasa Melayu ayat yang mudah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendustakan kedatangan Dajjal maka kafirlah dia, dan barang siapa yang mendustakan kedatangan Al-Mahdi juga kafirlah dia. Barang siapa yang mendustakan kedatangan Dajjal, dia anggap Dajjal tu cerita dongeng, Dajjal tu bohong, jadi kafirlah dia. Dan satu lagi, barang siapa yang mendustakan Al-Mahdi, kedatangan dia, maka kafirlah dia. Baik, dengar betul-betul lah. Kita takut bila kita belajar hadis, kita faham ikut otak kita sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan kafir? Yang dimaksudkan dengan kafir oleh ulama-ulama ialah, kafir di sini bermaksud mengingkari salah satu daripada dua benda yang kita sebut di depan tadi. Kafir di sini bermaksud mengingkari tentang adanya hadis-hadis, mengingkari tentang adanya periwayatan-periwayatan tentang kedatangan Al-Mahdi. Satu lagi ialah mengingkari tentang kedatangan Al-Mahdi dalam bentuk sosok tubuh fizikal itu sendiri. Jadi kafir di sini bukan sebenarnya kafir mutlak yang boleh mengeluarkan dia daripada Islam. Sebab apa? Sebab bab Imam Mahdi bukan termasuk perkara pokok dan usul dalam akidah kita. Ke ada tadi percaya dan beriman kepada Imam Mahdi dalam 6 tu? Ada ke tak? Tak ada. Dia tak boleh mengeluarkan seseorang tu sampai jadi kafir. Sebab dia hanya perkara furuk dalam hal akidah. Perkara furuk, dia hanya kafir bermaksud mengingkari. Bukan kafir mutlak yang keluar daripada agama Islam. Jadi lepas ni bila kita baca hadis ni, jangan nak cepat memvonis orang lain. Jangan cepat nak hentam orang lain. Hantar percaya dah jamai, kafir lah. Mana dalil? Oi, hadis tu ustaz baca semalam. Padahal ustaz hurai lagu lain. Hantar percaya Imam Mahdi mai. Aku tak percaya. Hantar percaya hadis dia, tak percaya. Hantar percaya dia akan datang, kafir lah. Sebelum ni kalau kita faham demikian, tolong ubah balik corak pemikiran kita. Yang dimaksudkan kafir di sini ialah cuma mengingkari hadis dan mengingkari kedatangan dalam bentuk tubuh badan ataupun fizikal dia. Bagi orang yang nak meneruskan kajian, sebab dia benda furuk dalam agama. Jadi bagi setengah orang, satu grup dia kata tak perlu memperbesar-besarkan isu ni sebab dia benda furuk. Hang nak baca-baca tapi tak payahlah nak membesar-besarkan. Yang kedua, kalau kita juga nak memperbesarkan dari sudut nak cari bahan-bahan, nak cari makrifah, nak cari pengetahuan, nak cari ilmiah tentang tanda-tanda akhir zaman yang ada keterlibatan dengan Imam Mahdi, go on. Go on. Jadi bagi saya di sini, hadis tadi saya pecah dua. Bagi orang yang nak percaya hadis dan percaya Imam Mahdi, jangan cepat-cepat melontarkan tuduhan kafir kepada orang yang tak percaya. Maksud lontar di sini, jangan tuduh kafir mutlak dan keluar dia daripada Islam. Hak yang kedua pula, hak tak mau percaya tu, jangan pula hadis ni biarlah betul, hadis ni perawi dia kuat ke, hadis ni sanad dia kuat ke, hadis dia matan ni kuat. Akibat tak mau percaya sampai kita sanggup mengatakan hadis ni palsu kot, hadis ni maudhu' kot, hadis ni gharib kot. Sebab dikatakan bahawa riwayat daripada Ibnu Khaldun, dia mengatakan salah seorang periwayat bagi hadis ni adalah salah seorang yang diiktiraf sebagai pemalsu hadis. Salah satu periwayat pemalsu hadis. Tapi kita kena tengok juga orang yang lontarkan tuduhan ni. Siapa dia? Ibnu Khaldun ni terkenal dan berkemahiran. Otentik dia bidang apa? Sirah, sejarah dan pengembaraan. Dia tak ada otoriti dan otentik dalam bidang hadis. Walaupun begitu, kita hormat pandangan dia. Kita terima pandangan dia, tapi sebab dia tak ada otoriti, kemahiran dan berkepakaran bidang ni, ulama-ulama buat tak tahu je lah. Sebab itu, sebab dia tolak salah seorang periwayat tadi, dia terus menolak terus konsep Al-Mahdi.
Hanya kerana menganggap salah seorang periwayat tu ialah orang yang memalsu hadis, dia tak terima terus adanya konsep Imam Mahdi. Benda ni dongeng-dongeng saja dalam agama, rekaan dan dibuat-buat. Ni bahaya juga lagu ni. Hanya kerana benda tu kita tolak terus riwayat kuat hak lain. Dah seorang hak lagu tu, kalau nak kata dhaif ke, kalau nak kata palsu, lepas tu hak sahih tu nak tolak ke mana? Hak sahih tu dia menguatkan hak lain. Jadi kita kena pandai timbang. Sebab kitab banyak, hadis banyak, sahabat banyak yang riwayat. Jadi salah seorang Grand Sheikh Al-Muhaddisin, iaitu Syekh Abdullah bin Sadiq. Tak ada kena mengena dengan Sadiq Segaraga. Syekh Abdullah bin Sadiq saja. Dia ni Grand Sheikh dalam bidang muhaddisin. Cuma untuk bab Imam Mahdi dia kata apa? Dia kata barang siapa yang mengaku, barang siapa yang mendakwa, barang siapa dia klaim dirinya adalah Imam Mahdi, sebenarnya dia telah melakukan kedustaan, pembohongan dan penipuan. Dia kata kalau hari ni ada orang dakwa, ada orang klaim, ada orang nisbahkan dia ni adalah Imam Mahdi yang Allah nak lantik di akhir zaman tu, sebenarnya dia sedang berbohong, menipu dan berdusta. Dan berdosalah sambungan, berdosalah bagi mereka yang mengaku dan membenarkan dakwaan dia. Tiba-tiba ada seorang mengaku Imam Mahdi, kita pun mengaku. Betul tu, tengok dengan sifat dia kuasa Imam Mahdi sungguh. Kita membenarkan dakwaan dia jadi Imam Mahdi, kita pun jatuh pada tahap berdosa. Sedangkan tiada sesiapa pun yang mengetahui tentang hakikat sebenar Imam Mahdi kecuali selepas kemunculan dia yang hakiki dan sebenar. Jadi bila dia betul-betul muncul dan diiktiraf oleh semua orang ramai, barulah kita boleh mengiktiraf dia Imam Mahdi. Jadi kalau hari ini dia seorang saja mengaku dan 2-3 orang pengikut dia kata Imam Mahdi, boleh tak kita nak kata dia Imam Mahdi? Sebab Imam Mahdi ni kita kena relate dengan hadis Nabi, sifat-sifat dia. Kalau nak kira mengaku ni, siapa-siapa boleh mengaku tak? Hak ciri-ciri hak ada. Contoh Imam Mahdi berdahi luas. Saya dahi luas juga. Aku pun nak mengaku juga. Imam Mahdi bertelinga pepes. Saya seorang saja bertelinga pepes. Nak tahu telinga pepes macam mana? Cuba tengok telinga saya. Orang lain biasa telinga macam ni. Tak, kalau kata nak mengaku ni, pasal saya bukan nak mengaku ni. Saya nak tengok contoh kalau kata nak mengaku. Telinga pepes, dahi luar aku ada. Telinga pepes pun aku telinga pepes. Boleh nak mengaku. Kita sedar kita ni siapa? Siapa kita ni nak mengaku Imam Mahdi? Tu saya nak cakap. Memang orang dia relate, ada banyak kenangan dia, terus saja nak mengaku. Jadi kita kena faham betul-betul bahawa dia adalah benar-benar insan pilihan Tuhan yang akan dihadirkan dan dimunculkan di akhir zaman kelak sesuai dengan kebenaran yang telah diilhamkan dan diwahyukan oleh Allah dan disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni saya minta maaf sebab tak boleh panjang-panjang. Memang saya pun tak berapa sihat, tak berapa segak. Tadi pun dah mai jauh dengan Mat dengan Nazih ni. Jadi saya sudahilah malam ni dengan 4 bab 4 topik ni. Pertamanya secara umum muqaddimah, yang kedua nama-nama ulama dan